Malaysia dikatakan akan bekerjasama dengan China untuk membangunkan projek penapisan nadi bumi ataupun Rare Earth Refinery. Dan ini satu langkah yang kita boleh katakan strategik yang boleh mengubah secara total lanskap industri teknologi negara kita. Laporan daripada Reuters mendakwa rundingan itu masih dekat peringkat awal dengan cadangan agar Khazanah Nasional bekerjasama dengan sebuah syarikat milik kerajaan China. Sementara itu, Beijing pula dikatakan diorang sedia untuk berkongsi teknologi pemprosesan sebagai pertukaran untuk akses kepada rizab nadi bumi dekat Malaysia yang dianggarkan 16.1 juta tan atau lebih 800 bilion ringgit. Akan tetapi, belum sempat berita ni panas, Khazanah cepat-cepat menafikan yang mereka terlibat secara langsung. Dan katanya, diorang hanya dalam fasa kajian industri, bukannya perbincangan rasmi. Akan tetapi kalau kita tengok dari sudut ekonomi, ini bukan satu benda kecil tau. Sebab Malaysia cuba posisikan diri kita sebagai satu pemain utama di dalam rantaian bekalan global nadi bumi, iaitu satu bahan penting untuk chip semikonduktor, kenderaan elektrik dan peralatan kejuruteraan moden. Kena ingat juga China ni, diorang dah lama tau dominan dalam pasaran ni dan kawal 90% pemprosesan dunia. Jadi kalau kita bekerjasama dengan diorang, yang mana diorang ni memang dah ada teknologi dalam ni, mungkin ini satu win-win bagi Malaysia dan juga China. Malaysia dapat teknologi, China dapat sumber mentah. Dan dengan kolaborasi ini, mungkin kita dapat mencabar persaingan dengan pemain lain macam dari Australia. Cuma yang sensitifnya projek macam ni melibatkan impak alam sekitar dan kelulusan kerajaan negeri serta persekutuan. Jadi bukanlah senang-senang boleh lulus. Dan macam kita tahu sebenarnya Malaysia ni antara negara dekat dunia ni yang ada potensi yang sangat besar dalam nadi bumi ataupun RE yang dianggarkan ada lebih 16.1 juta tan sumber bernilai lebih daripada 800 bilion ringgit. Tapi masalah dia nak keluarkan RE ni, dia bukan macam korek pasir je. Proses dia rumit, perlukan teknologi tinggi untuk asingkan bahan radioaktif dan logam bernilai tinggi.